Video tular di TikTok yang menunjukkan beberapa motosikal Yamaha RZ diangkat ke tingkat 4 sebuah flat tanpa lift menggunakan pengangkat rantai elektrik mencetuskan perdebatan hangat dalam talian. Video itu yang dikongsikan kira-kira seminggu lalu selepas acara himpunan RZ member 7.0 merakamkan detik sekumpulan lelaki mengangkat 3 motosikal klasik itu dengan berhati-hati ke sebuah unit di tingkat 4. Yamaha RZ kini dianggap sebagai koleksi klasik dan tidak lagi dikeluarkan pengeluar motosikal berkenaan. Menurut klip itu, kumpulan lelaki terbabit menggunakan pengangkat rantai elektrik berkeupayaan 500 kg yang dibeli dalam talian untuk memindahkan motosikal itu dari aras bawah ke satu sudut selamat di luar flat berkenaan. Langkah itu didakwa bertujuan untuk mengelakkan motosikal berharga itu daripada dicuri di kawasan tempat letak kenderaan umum. Dalam tempoh beberapa hari, video itu meraih 92,000 tanda suka, lebih 22,000 perkongsian dan lebih 2,000 komen sekaligus menarik pujian dan kritikan daripada netizen. Di sebalik reaksi bercampur baur itu, kebanyakan netizen bersetuju pada satu perkara. Video itu menunjukkan sejauh mana peminat sanggup berusaha untuk melindungi Yamaha RZ kesayangan mereka.